Saya guna guna platform AI dreamina.capcut.com. Saya akan share dia punya link URL. Kenapa saya guna Dreamina ni? Sebab satu, dia sangat cantik, dan dia bagi kredit dia tak free actually, tapi dia bagi kredit free percuma. Dia untuk siapa yang kalau register kat Malaysia, dia akan bagi 600 kredit, dan gunalah 600 habis, setiap hari dia akan top up balik. Ni kalau percuma lah, dia percuma, just maintain je, setiap hari dia akan top up 600. Jadi kalau tak guna, dia akan burn. Jadi saya ada 280 lagi. Kalau saya tak guna, dia akan burn, dia akan reset balik 600. Saya ada pernah tukar VPN pergi ke Netherlands. Kalau you ada kat Netherlands atau luar negara, kemungkinan dia akan bagi 125 kredit saja. Tapi kegunaan dia lebih kurang. So macam saya ada 600 kredit, tapi saya guna untuk buat satu gambar, dia tolak 10. Kalau you dapat yang macam you daripada luar negara, you dapat 120 kredit, video you buat gambar, dia tolak 2 saja. Jadi sebenarnya lebih kurang sama je lah. Jangan risau. So saya nak letak satu contoh di sini. Contoh saya suka gambar ni saya tekan untuk gambar ni gambar ni ada gambar bear. Jadi satu cara yang saya guna lah mudah lah. Saya tekan use prompt ni. Ada use prompt depan ni kan. So saya ambil macam ni, saya copy contoh lah. Then saya ambil word ke, contoh kat word. Lepas tu kat sini saya akan adjust lah. So kita boleh adjust. So macam ultra high resolution semua ni. Lepas tu contoh ada polar bear. Saya mungkin nak tukar, saya tak nak polar bear, mungkin saya nak cute orange cat contoh lah. Is snowboarding on top, so you wearing a colourful, mungkin saya nak colourful jumpsuit with Olympic logo. Logo ni mungkin saya tukar jadi mungkin Malaysia logo. Malaysia logo contoh. Malaysia logo on the front of the jacket. He is just a few feet away from across the finish line with snow flying up. Contoh lah. Jadi kat sini kita just main tukar je. Sambil-sambil tu kita belajar. Ni sebenarnya ultra. So kita boleh belajar dengan kaedah macam ni jugalah. So lama-lama kita faham, mula sekali dia kena letak dia punya in terms of keadaan, situation. Lepas tu object, and then slowly hit jumpsuit lah, semua tu lah. Dan tekan Ctrl C, tekan balik sini. Bila pergi ke Gemini, so kat sini dah ada dah. Kita boleh tekan select semua ni, tekan delete. Kita masukkan Ctrl V yang tadi tu. Yang di sini kita nampak yang kita dah tolak lah, contoh Malaysia logo, and then acute orange cat, ini kucing. And then yang lain itu je lah. Dekat sini dia sudah dapat image. Untuk first kali, untuk kita punya beginner ni, make sure tak payah guna AI agent, guna image dulu. Image. And then image ni kita guna 3.0 lah. 3.0 dia tolak 10 saja. Kalau nak guna 4.0 boleh, tapi dia tolak 10 per image. Nanti dia akan run ada 10 image. So 4 image dia akan buat. So 4 image tu dah 10. Jadi 40 dia tolak. Kalau 3.0 dia tolak 10 saja, dia akan run 4 image. Terpulang pada tuan-tuan. Jadi sama juga kalau image 2.0 per 10 juga. Atau buat nano banana. Nano banana mungkin tak boleh ke, wallahualam. Kosong ni. Ataupun nano banana pro. Ni tolak 44. Kalau ni nano banana dia kosong, dia tak tolak apa-apa. Wow. Saya pun baru tahu. Ini boleh set. Nak letak telefon macam mana, saya biar je lah. Ini just nice lah untuk saya nak buat saya punya TikTok ke. Tengok telefon je lah, 2x3 je, 2.4 ke. Tengok telefon macam mana. Dia cantik. Just tekan
Okay, saya nak try nano banana. Nampak dia generating. Okay, generating. Sudah kan ambil, terus dia akan proses. We create. So we create tengah proses queuing. Okay, in queue. Sebab mungkin waktu ni ramai tengah guna. Okay, jadi ada masalah. Okay. Kalau nak cepat, kena upgrade dah. Kalau upgrade ni tengoklah, nampak mahal. So okay dah, ikut. Okay, ni pun cukup lah ni. P604, lepas tu bayar, tak bayar. Kita ambil ni 0 per month, free. Get bonus credit every day. Bonus dia 600 credit every day. Okay. So, lambat ni. Malam ramai masuk. Soalnya tadi saya buat petang-petang tadi. Cepat je, just nampak 373 in queue. Wih, macam dah ramai dah masuk. Mungkin sebab lepas saya ajar beberapa hari lepas, ramai dah masuk. Bila apalah, kita tunggu je lah. Okay, tidur dulu lah, besok baru akan keluar. Okay, tapi itu cara dia lah kan. Nanti dia akan keluar dekat sini, dekat bahagian create. Boleh tengok lah kat asset, tengok image ke atau video. Ini image yang saya dah buat. Jadi ada 3 tambah lagi lah. Okay. Okay, kita buat lagi. Okay, satu lagi. Kalau katakan tadi kita ada cap tadi kan. Okay, sekarang ni kita nak buat untuk manusia, contoh lah. So kita pergi explore that. Okay, kita cari yang manusia lah. Okay, so contoh yang tadi saya guna yang ni, macam smart kan. Okay, so buat lain lah. Okay, maybe cantik so, yang ni wow, CapCut. Okay, ni cantik kat ni. Ada CapCut semua ni. Okay, so use prompt. So create futuristic silver CapCut logo sleek figure in a white suit. Okay, Chrome robotic partner Panther with CapCut. Okay, ni CapCut logo. Kita boleh tukar lah. Tukar memang saya nak letak situ. Maybe skies contoh. Lepas tu Panther pun tukar skies atau cats. Ataupun tigers. Okay, boleh lah atas ni create futuristic city, skyscrapers, all lit up your sky logo. Boleh tambah sini. Jadi kita tambah sikit. Jadi habis tu kita baca. Okay, and then nak letak a stick figure in a white suit. Boleh tambah ni with face as per image, as per image. Maknanya image 1. So kita akan masukkan image 1. So image 1 ni saya letak muka saya lah. Okay, muka skies. Ni just buat simple je. Okay, kalau nak belajar prompting yang betul-betul, ada lagi kaedah panjang kita. Ni saya just nak buat simple saja. Tak payah nak ada saya picture ni. Okay, saya ambil ini. Nampak? Yes saja. Ni gambar lama. Okay, saya tekan done. Okay, ni image dia. Saya pilih image. Saya pilih image 3.0 kali ni. Okay, image 3.0 image standard. Dia tolak 20. Tolak 20. Okay, nampak? Dia tengah generate. Okay, so rasa kalau nano banana tadi, kalau kita pilih nano banana tadi, dia ambil masa lama sebab okay, semua nak guna nano banana. Tapi kalau 3.0 dia cepat sikit. Itu apa yang saya nampak lah. Jadi nampak dia generate lagi cepat kalau kita 3.0. So contoh saya ni, kalau kita guna use prompt ini, okay, kita guna 3.0 mungkin cepat sikit lah
Yang ni cuba tengok. Sana special logo. Okay, cuba tengok. Dia buat terus cepat. Ni image 3.0 Kenapa dia tulis 20? Sebenarnya tulis 10 je. Pelik. Tak apalah. Dia dah charge saya lebih. Sebenarnya 10 je. Tapi tak apa. Tengok macam mana dia punya output. Cepat 99. Sebab mungkin dia guna nano banana. Nano ambil masa. Sekejap je dah sampai 172. 177. Wow. Keluar skies. Oh, ni sini. So, bila-bila apa saya punya muka tak ke situ. Cepat sikit lah. Okay, tapi tak apa. Mungkin lah nice. Okay, tengok error. Warna muka saya tak tampak sangat muka saya. Mungkin dia mudahkan diri saya. Orang dalam. Okay. Sepertinya dia keluar dah. Alright. Tak keluar ni. Ish. Okay, dah keluar. Alhamdulillah. Ni dia kata cat tadi kan. Ada Malaysia ni. Okay lah. Malaysia ni. Dia comel. Okay. Oh, yay. Okay, so contohlah saya suka yang ni Contoh kita ambil lah simple snowboard ni. Yang ni lah. Comel pula tengok yang ni lah Okay, kita download. Salah ni, adventure. Okay, kita download. Tak apalah, kita try je. Yang ni. Okay, kita tahu mana kita download. Kita download. Tadi saya download di sini ataupun saya tekan ni, jangan download. Ni dia punya download, saya download tadi. Tekan kat sini, dia akan keluar dari folder lah. Ini dah folder dia. Okay. So, saya dapat video. So, first kali saya ambil prompt ni. Prompt ni. So, saya use prompt ni. Kata saya use lah. Saya use prompt ni. Okay. Saya guna prompt yang sama. Gambar ni saya tolak. Ataupun boleh je, biar je semua. Okay. Sebab ni adalah, inilah dia punya image tau. Kalau saya tukar ke video. Okay, so ini saya nak copy Ctrl A, Ctrl C. Okay. Saya nak pilih AI video. So pilih AI video. Okay, contoh boleh letak sini add first frame. Dan kalau ada last frame, letak last frame. Tapi saya just nak guna satu frame je. Okay, mana tadi? Download tadi pun boleh, mana-mana boleh. Okay. So, saya guna ni je. Okay. And then letak sama je. Okay. So, she speeds down the slope. Dia akan tangkap begini. With snow flying up around him as he speeds down the slope. Dia akan capture lah. Tapi nak letak sini. Camera zoom out as he speeds down. Yang mana dia akan zoom out. Masa dia tengah speed tu dia akan zoom out. Contoh seketika kata kamera lah, banding gambar tu Okay, 1, 2. Kalau dia tolak 125, jadi kita masih ada baki 240, tolak 125, ada baki lagi 115. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dia punya video saya guna yang simple sekali pun awesome dia punya gambar. So kita tengok. Okay, kita create generating. Okay. So nak tengok kita punya asset semua, kita tekan asset So asset ini semua image. Okay, not today, yesterday, 2 days ago, December semua. Tunjuklah banyak yang saya dah buat Okay, and then video. Ni video yang saya tengah buat. Dia tengah dia tak keluar lagi lah, dia tengah klik. Okay. So, still generating. Starting soon, about 1 minute wait. Dia tengah queue lagi. Ambil masa juga ni. Okay. So,
Sabar-sabar. Ni saya guna internet rumah. Okay, lagi cepat lah. Okay. About 42%. Okay lah, cantik. Nampak lebih percentage. Okay. Dia nampak depan. So 50%. Yang saya sebut tadi nampak 115 sini. So dia kata claim 600 free credits every day and explore all essential tools. So basically kita tak payah subscribe percuma. Setiap hari dia akan bagi 600 free credit. Kalau tak guna free, rugi ya. Dah cantik. Dah jadi dah. Okay. So sekarang dah simple je. Okay. And then kita download. So contoh kat sini saya pergilah TikTok saya. Contohlah saya pergi TikTok Kalau tak keluar ni. Dah keluar sini tadi this one. So ini dia. Saya buka. Keluar je. Okey lah, cantik. Ada cara lain lah untuk bagi suara semua, tapi saya tak include kat sini So tu lah. Okay, so TikTok simple. Sini saya just nak bagi yang simple je, tak nak pening-pening. Cukup lah. Alamak, salah TikTok ni. Okay. Sudah. Baru nak tukar. Dah okey dah. So pergi TikTok. Okay. Salah betul. Apa aja. Hello. Okay, tekan upload. Okay. Supaya ada buang masa kita upload terus, memang itu yang kita nak. Okay, itu yang kita nak. Okay, slide videos. Sama ada slide videos, so kita tahu kat mana. Drag and drop je. Video kita. Okay, something you know, you can try to replace it. We try. Fail. Okay, nice. Cuma ni komputer saya ni. Sabar je lah. Okay, so Drip Session, Dreamina, dia adalah dia punya apa? Dreamina punya logo tu, tapi okey je, biar je lah. Saya okey je. Memang cantik je dia logo. So terpulang lah. Kalau tak suka, then saya sarankan guna lain lah. Ada Nano Banana, ada, tapi yang tu semua ada limit dia. Dia akan bagi free, dia bagi terasa tu, tapi dia akan ada dia punya limitation. Okay. And then dia kalau nak kemudahan cantik, kena belilah. Okay, so description dia letak kucing dari Malaysia. Oyen whisky, yeay. Cepat lama sangat ni. Dah, mana ni dah. Dia dah upload ni, tapi dia tak keluar. Sabar dah. Okay, so masuk ke nanti. Okay, so video dah start. Ni tak tahu kenapa tak keluar ni. Edit video, kita edit video ni kan. Nampak ni. Okay, so kita boleh check music. Ni alhamdulillah macam tak kena. Ni Capella boleh. Sebenarnya favorite saya lah. Lambat lah. Song original. Assalamualaikum.
Kenapa so tak keluar? Saya suka gula suam ni. Senang. Template dia ni tak. Okay. 1, 2, 3. Save edit. Sudah. Lambat lah internet ni. Marah ni. Zoom original. Tak kan delete. Sudah. Okay, tak apa. Just tekan lain funny. Ini favorite. Okay. Yes. I like this. Macam tu lah. Yes. Oyabiski, yay everyone. Location Sabah Jaya. Tamari, Amsterdam. Boleh cukup lah Amsterdam. Ini macam Amsterdam. Kampus. Okay. So sekian.